Kok tipu? Awak nampak tak ceria orang ni, ada masalah ke? Ada masalah lah tu ni. Kak Tipa kalau ada masalah ceritalah kat kami. Confirm kami boleh tolong lah. Nasi lemak. Mai beli nasi lemak. Nasi lemak, mai beli. Nora, Rahmat. Ya, Kak Tipa. Mana nasi Kak Tipa dulu nasi lemak ni? Memang kami nak pi pun. Sabar-sabar. Panas ni. Hai. Kak Tipa. Ya, Nora. Ada lupa hari ni. Tak apalah. Ambil macam biasa je lah. Sampai sotong satu. Nora pula nak nasi lemak rendang daging 2. Amboi Nora sampai 2. Oh. Tak lah, nasi lemak Kak Tipa ni sedap. Yalah, nasi lemak Kak Tipa memang sedap pun. Ni gemuk lagi Nora. Kak Tipa nampak happy je ni. Happy ke? Ha. Mesti happy. Anak Kak Tipa Iman tu dah transfer duit kat Kak Tipa dah setiap bulan tau. Tak pernah miss. Untunglah Kak Tipa. Tak apalah Kak Tipa, ni kami nak gerak balik lah. Okey, kesat. Ambil plastik. Dah. Nak ambil nasi lemak ni. 2 bungkus. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum, Mak. Iman balik ni. Waalaikumsalam, Iman. Anak kasi lemak. Rindunya. Lama tak jumpa. Duduk Iman, duduk. Ni. Kau tengok gambar apa tu? Tak tahu lah mak apa ni. Tengok bila dulu sementara nak pergi kedai lagi ni kasi mak. Dok, ni Iman nak tanya Mak. Duit bulan-bulan yang Iman bagi kat Mak tu cukup ke? Alhamdulillah cukup sangat saya Iman. Terima kasih Iman sentiasa bagi duit kat mak bulan-bulan. Alhamdulillah. Amboi Iman, cantik je Iman. Ada strawberry kantung ni. Cantik kan? Ni Iman beli dekat kedai Mas Hajar Halijah, pattern baru. Ni dah satu. Cincin. Wah, cantik. Satu set. Design apa nama dia ni? Nabila Razali. Dia pun cakap. Yang belok-belok tu ni. Dia ni. Oh, lawa tu sesuai dengan Iman. Cantik manis je. Tengok lawa tu. Okay. Nanti Mak pergilah beli kat kedai Mas Hajar Halijah. Iman beli ni untuk simpanan masa depan Iman. Nanti ikut-ikutlah Iman rasa macam Iman perlukan duit, Iman boleh pergi tolak kat kedai Mas Hajar Halijah. Mereka ambil tinggi tau, Mak. Betul juga kata Iman tu. Mak ni berniaga lama dah nasi lemak tu. Satu apa pun tak boleh beli lagi Abang Ahmad. Nanti Mak pergi dengan kawan-kawan Mak guna member kad Iman. Ya, baik. Boleh. Mak macam teringin juga nak beli ni. Nak pakai juga ni. Hitam. Okey, baik. Seronok kot gambar ni. Kan? Bolehlah layan berpagi seorang macam ni kan. Kok tipu? Awak nampak tak ceria orang ni, ada masalah ke? Ada masalah lah tu ni. Kak Tipa kalau ada masalah ceritalah kat kami. Confirm kami boleh tolong lah. Kami kan penyelamat nombor 1 Kak Tipa. Betul itu Kak Tipa? Kak Tipa ingat nak beli emas lah, Nora. Iman lah cadangan Kak Tipa. Tabung Kak Tipa asyik bocor je. Beli shopping online lah. TikTok lah. Shopee lah. Lazada lah. Tu lah masalahnya. Kak Tipa duk menabung kena tabung lagi ke? Kalau macam tu, Meh tu nak cerita. Jom kita cerita. Nak cerita apa? Cerita mendalam lagi lah. Jatuh buat dia pun. Duduk sini. Macam ni, Kak Tipa. Zaman lo ni, mana ada dah orang nak tabung dalam tabung tu? Habis tu tabung dalam mana? Ni Sat, Nora nak buka Sat tunjuk. Ni nampak dah ni. Kedai Mas Hajar Halijah ada lancarkan sistem menabung. Sangat-sangat mudah tau. Macam mana tu? Ni Nora ajaklah dia Sat buat macam mana kat online tu. Kedai Mas Hajar Halijah tu. Kak Tipa tak pandai macam dia. Yalah sabar Sat, Norman pun amboi hang. Sampai tak boleh sabar Sat. Amboi. Mana tu? Tengok ni website depa. Okey, kedai Mas Hajar Halijah. Kak Tipa masuk je dekat website ni, lepas tu boleh tengok lah dekat sini. Tu jom menabung bersama kedai Mas Hajar Halijah. Untung tau kalau jom menabung ni. Tanya Norman, kan? Betul. Kak Tipa boleh tengok lah harga emas hari tu berapa, macam mana kan?
Lepas tu boleh buat purchase online macam tu je. Harga semua ada untuk setiap hari. Boleh check kalau kata harga murah. Beli terus 24 jam tau. Oh ni kat mana-mana kalau kat Tipah duduk. Contohlah kat Tipah kat rumah kau tengah malam. Tiba-tiba macam harga mah turun kat Tipah boleh beli. Boleh. 24 jam buka. Ya. 24 jam. Kalau tengok-tengok je murah boleh beli hari tu dapat harga gram hari tu. Tak apa, kau Tipah daftar dulu. Nanti menabung lah. Lepas tu nanti kita pergi tebuih sama-sama. Betul? Baik-baik macam tu. Nak pergi tebuih bawa lah kami dua. Boleh. Okey. Kak Tipah nak tengok ni. Cantik lah ni. Elok betul. Man dia tu. Ni. Cantik tu Man. Ya, Kak Tipah boleh Wani bantu. Duduk. Kita duduk dulu. Duduk dulu. Ni macam ni Wani, Kak Tipah kan menabung kat sini dah 5 bulan kan. Jadi Kak Tipah ingat hari ni Kak Tipah nak mai redeem tabung Kak Tipah lah. Boleh ke hari ni? Boleh sangat. Kak Tipah menabung ni dah 50 gram dah kami. Dah sampai tempoh matang dah ni. Alhamdulillah. Mana Kak Tipah nak tadi? Mak tunjuk mana ni? Ni. Oi, pandai pilih ni. Pattern baru ni. Sisik rose gold. Ada tengok. Oh, cantiknya. Apa nama pattern tadi? Sisik ikan rose gold. Sisik ikan rose gold. Nampak tu rose gold. Tak sesuai Kak Tipah bawa Mestilah normal kot. Cantik kan Nora? Cantik. Wish kalau Kak Tipah pakai ni baru betul-betul mendunia. Kelas kau je gitu. Kalau Mai kata macam tu Kak Nora macam cantik. Jadi Kak Tipah ingat nak ambil yang ni lah. Okey, macam tu Kak Tipah tunggu sat. Wani pergi buat bil Kak Tipah nak. Okey, boleh. Okey. Pandai Norman pilih Mestilah. Tak sangka lah. Cantik lah tu. Tak dapat pakai dia. Maira. Hei, Mai pilih. Kak Tipah yang beli hang yang kali pesepo. Aku yang pilih. Tepi sikit. Terima kasih Kak Tipah nah join menabung dengan kami nah. Lepas ni boleh join pula. Baik. Terima kasih banyak jugalah. Lepas ni Kak Tipah nak berniaga lagi. Kak Tipah Mai tabung kat sini lagi tau. Boleh sangat. Terima kasih Nora. Terima kasih Mai sebab ajak Kak Tipah menabung kedai Mahal Lijah ni. Sama Kak Tipah. Jom kita bergambar. Jom. Apa masih pegang tak apa? Kan hang main tu. Okey. Terima kasih Kak Tipah nah. Kak Tipah main lagi tau. Okay, bye. Bye. Terima kasih. Oh,